Rakyat Indonesia macam kena scam apabila ada kenaikan allowance baru untuk ahli parlimen. 2 bulan lepas, kerajaan janji hentikan allowance perumahan selepas rusuhan besar-besaran. Tapi dia umum pula kenaikan allowance rehat daripada 400 juta rupiah setahun kepada 700 juta rupiah setiap kali parlimen bercuti. Allowance rehat ni maksudnya duit dibayar kepada ahli parlimen ketika parlimen tak bersidang. Alasan untuk lawatan kawasan dan kos operasi yang kononnya meningkat. Kenaikan allowance rumah yang dibatalkan sebelum ni ialah 40 juta kepada 50 juta rupiah sebulan. Tapi kalau kita kira balik, allowance rumah 600 juta setahun. Allowance rehat 700 juta setiap kali parlimen tak bersidang. Setahun ada 5 kali rehat, jadi 3.5 bilion setahun. 5 kali ganda lagi besar. Allowance ni diberi kepada semua ahli DPR Indonesia ataupun ahli parlimen. Benda yang sama, nama je lain. Bulan September lepas pula ada kes lain. Kerajaan mewajibkan semua pengusaha minyak ambil minyak terus daripada Pertamina. Antara sebab utama, stesen minyak swasta jual lagi murah daripada stesen nasional Pertamina. Dan kedua, untuk menyokong dasar energi kerajaan. Tapi Shell dan beberapa pengusaha bebas yang lain tarik diri. Sebab mereka dapati minyak Pertamina yang dibekalkan mengandungi etanol sebanyak 3%. Jadi untuk selesaikan masalah ni, kerajaan umum rancangan baru. Semua petrol wajib dicampur dengan etanol sebanyak 10% bermula tahun depan. Etanol ni daripada satu side dia kurangkan pelepasan karbon ke udara, tapi keburukannya ialah ia mengurangkan prestasi minyak sebanyak 30% dan merosakkan enjin. Masa muda anda isi minyak RM100, tapi kereta anda boleh pergi macam RM70 dah.